dan galakkan membaca peringkat sekolah. Oh, ya ke? Apa aktiviti dan program akan diadakan, Fatimah? Ada bicara buku, ada resensi buku, pertandingan bercerita dan banyak lagi. Wah, bestnya! Macam mana nak disertai, Fatimah? Kalau nak tahu lebih lanjut, tanya Ustazah Lam. Sepanjang tahun 2026, pelbagai aktiviti akan dijalankan semasa program Nilam dan kemping galakan membaca. Antaranya ialah pertandingan bercerita. Kawan-kawan juga boleh mencuba pertandingan pidato. Aktiviti resensi buku juga dijalankan. Apa itu resensi buku ya? Nanti Ustazah La akan terangkan. Di samping itu, ada juga pertandingan bicara buku. Bicara buku ini ada pertandingan di peringkat daerah sehingga peringkat kebangsaan tau. Ada juga program drop, iaitu drop everything dan read.